5-2 nampak seperti dominasi. 5-2 nampak seperti kenyataan bahawa Liverpool sudah kembali menakutkan. Tetapi kalau anda hanya tengok keputusan, anda mungkin sedang tertipu oleh papan skor. Kerana realitinya, kemenangan ini bukan tentang permainan terbuka yang menghancurkan lawan. Ia tentang sesuatu yang jauh lebih spesifik. Liverpool sekarang menang kerana set piece. Dan bila sebuah pasukan sebesar Liverpool mula bergantung kepada bola mati sebagai sumber utama gol, itu bukan sekadar statistik, itu satu petanda. Persoalannya, petanda kebangkitan atau petanda ada sesuatu yang masih belum cukup. Liverpool menewaskan West Ham 5-2, 5 gol, 3 mata sorakan penuh gegak gempita di Anfield. Namun, mari kita kupas secara jujur. Dalam separuh masa pertama, Liverpool mendahului 3-0, tetapi expected goals mereka sekitar 0.70. 0.70 itu bukan angka pasukan yang mencipta peluang besar tanpa henti. Itu angka yang menunjukkan mereka sangat klinikal, bukan sangat dominan. West Ham masih ada detik ancaman. West Ham masih mampu menyerang balas. West Ham tidak tenggelam sepenuhnya, dan itu penting untuk difahami kerana bila skor terlalu besar, kita mudah lupa bagaimana perlawanan sebenar berjalan. Daripada 5 gol Liverpool, 3 datang daripada situasi set piece, bukan open play pantas, bukan gerakan kombinasi yang mengoyakkan pertahanan, tetapi situasi bola mati. Corner, bola kedua, rebound, struktur tetap, pergerakan yang dilatih dan penyudah yang tepat, dan ini bukan berlaku sekali. Liverpool kini telah menjaringkan 7 gol Liga berturut-turut daripada non-penalty set piece. 7 berturut-turut sejak 1 Januari pula. Jumlah itu menjadi 9. Terbanyak dalam Liga. Ini bukan kebetulan, ini bukan nasib. Ini adalah pola. Dan bila pola itu konsisten, ia menunjukkan satu kebergantungan. Mari kita fikir secara logik. Jika sebahagian besar momentum gol datang daripada bola mati, apa maksudnya untuk permainan terbuka? Adakah open play Liverpool benar-benar menguasai atau mereka masih mencari rentak sebenar? XG 0.70 pada babak pertama memberi gambaran bahawa peluang berkualiti tinggi daripada permainan terbuka tidak begitu banyak. Mereka tidak mencipta gelombang demi gelombang peluang besar. Sebaliknya, perbezaan sebenar datang daripada situasi statik. Bola berhenti, susunan dibuat, pergerakan dilatih dan gol terhasil. Efektif? Ya. Menyangkitkan dari sudut kreativiti terbuka? Itu persoalannya. Kita juga tidak boleh abaikan satu fakta penting. West Ham menjaringkan 2 gol dan salah satu daripadanya juga datang daripada situasi bola mati. Ini menunjukkan satu ironi. Liverpool sangat tajam dalam menyerang melalui set piece, tetapi mereka juga masih boleh dihukum melalui cara yang sama. Maknanya, walaupun senjata itu kuat, perisai mereka belum sempurna, dan itu sebabnya walaupun skor 5-2 kelihatan selesa, perlawanan itu tidak pernah benar-benar mati. Ancaman tetap ada. 7 gol Liga berturut-turut daripada non-penalty set piece, 9 sejak 1 Januari, terbanyak dalam Liga. Ini bukan statistik sampingan, ini bukan angka kecil, ini angka yang membentuk identiti. Bila sebuah pasukan konsisten menghasilkan gol dari satu sumber yang sama, itu menunjukkan fokus taktikal yang sangat jelas. Liverpool kini kelihatan sangat yakin setiap kali mendapat corner, seolah-olah setiap bola mati adalah peluang sebenar, dan keyakinan itu menghasilkan gol. Tetapi dalam masa yang sama, ia juga menimbulkan soalan yang lebih besar. Dalam jangka masa pendek, set piece adalah senjata hebat, tetapi bola sepak moden cepat menyesuaikan diri. Apa akan berlaku apabila pasukan lawan mula mengkaji pola ini? Apa akan berlaku bila mereka lebih berhati-hati untuk tidak memberikan corner? Apa akan berlaku apabila mereka kurangkan foul di kawasan berbahaya? Apabila situasi bola mati berkurang, open play perlu menjadi jawapan. Dan berdasarkan perlawanan ini, open play masih belum cukup dominan untuk memberi jaminan sepenuhnya.
Kita tidak boleh menafikan keberkesanan Liverpool. 5 gol adalah fakta. 3 mata adalah fakta. Rekod set piece adalah fakta. Tetapi dalam analisis bola sepak, kita tidak berhenti pada keputusan akhir. Kita melihat bagaimana keputusan itu terhasil. Dan apabila majoriti momentum gol datang daripada situasi statik, ia menunjukkan sesuatu tentang keadaan semasa pasukan. Mungkin ini revolusi pintar. Mungkin ini adaptasi taktikal, atau mungkin ini tanda bahawa permainan dinamik mereka masih dalam proses. Inilah titik paling penting. Adakah Liverpool bergantung kepada set piece atau mereka sekadar memaksimumkan kelebihan? Perbezaannya halus tetapi signifikan. Jika set piece adalah pelengkap kepada permainan terbuka yang tajam, itu kekuatan. Tetapi jika set piece menjadi sumber utama kerana open play belum cukup konsisten, itu kebergantungan. Dan berdasarkan angka perlawanan ini, perdebatan itu wajar dibuka. Ramai penyokong hanya melihat keputusan 5-2 meyakinkan, namun analisis mendalam menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Liverpool sangat efektif dalam bola mati, tetapi permainan terbuka mereka belum sepenuhnya menghancurkan lawan. West Ham masih mampu mencipta masalah. Liverpool masih bolos dan kemenangan besar itu hadir bersama tanda tanya. Liverpool menang 5-2 itu fakta, tetapi cerita sebenar bukan tentang jumlah gol. Cerita sebenar ialah bagaimana gol itu hadir. 7 gol berturut-turut daripada non-penalty set piece, 9 sejak awal tahun. Terbanyak dalam liga. Statistik itu mengagumkan, tetapi ia juga membuka ruang persoalan. Adakah ini identiti baru Liverpool? Atau bukti bahawa permainan terbuka mereka masih belum cukup meyakinkan untuk berdiri sendiri? Jika musim ini ditentukan oleh kehebatan mereka dalam bola mati, adakah itu tanda kecerdikan taktikal atau kompromi yang terpaksa diterima? Jawapannya mungkin belum jelas, tetapi satu perkara pasti, Liverpool sekarang bukan sekadar pasukan menyerang, mereka adalah pasukan yang sangat bergantung kepada situasi bola mati untuk membezakan perlawanan, dan itu adalah realiti yang tidak boleh kita abaikan. Sekarang saya nak cakap sesuatu yang mungkin tak semua penyokong Liverpool suka dengar. Kalau Liverpool terus bergantung kepada set piece macam ini bukan dominasi, itu survival. Ya, mungkin menang 5-2 ke atas West Ham United FC. Ya, 7 gol berturut-turut dari non-penalty set piece itu rekod yang hebat. Tapi soalan sebenar, kalau corner dihentikan, kalau foul dikurangkan, kalau lawan tak beri peluang bola mati, adakah Liverpool masih cukup tajam dalam open play? Atau kita sedang melihat pasukan yang belum benar-benar stabil? Saya nak anda jawab dengan jujur. Jangan jawab jawapan yang selamat. Pertama, ini evolusi pintar. Set piece memang sebahagian daripada permainan moden. Kedua, ini tanda masalah dalam open play yang belum selesai. Ketiga, saya tak peduli, menang tetap menang. Komen 1, 2 atau 3, jelaskan kenapa itu jawapan anda. Kalau anda tak setuju dengan analisis ini, lagi bagus, buktikan di ruangan komen. Dan kalau anda mahu analisis yang berani, bukan sekadar pujian kosong, tekan like dan subscribe sebab kita akan terus bedah setiap perlawanan dengan cara yang sama. Tak lindung, tak gula-gulakan, cakap berdasarkan apa yang berlaku di atas padang. Jumpa di video seterusnya. Akhir kata daripada saya, you will never walk alone.